Seterusnya, adakah steak yang dimasak secara medium rare yang masih terdapat warna pink pada daging tersebut halal dimakan? Kalau sembelih makan mentah pun boleh, tuan-tuan. Ayam sembelih basuh-basuh makan mentah sebab sedap, baik, makanlah. Kalau tak mudarat boleh, sebab dia halal. Tapi orang kita punya style, kita suka masak dia sebab dia lagi sedap pada lidah kita. Sedap ni berbeza ikut orang. Bagi saya sedapnya gini, bagi tuan-tuan sedapnya begitu. Bagi saya budu tak sedap. Sebab saya tak pernah test pun sebenarnya. Bagi setengah orang budu sedap. Tak apa, ya. Bagi setengah orang, saya tak boleh makan makanan daripada makasakan mamak. Bagi setengah orang, mamak sedap kau. Ikutlah, kan? Bagi orang medium rare, bagi orang mentah, bagi orang tak mentah langsung, hangus pun sedap juga, kan? Bagi orang, bagi tu lempeng tu. Saya pandai buat lempeng tau. Lempeng ni, kalau makan lempeng saya suka yang keras tu, crisp, yang macam hangus sikit tu. Tapi tak sampai hitam, dia coklat tu. Ada orang, keras tak sedap sikit gigi lah. Tak apa, kan? Macam juga cantik, kan? Cantik ikut orang berbeza-beza. Ada orang disuka orang lelaki yang kepala dia panjang. Cantik betul, kepala panjang, handsome sungguh. Ada orang, ya Allah, tak cantik tu, aku suka yang bulat. Ada orang tak bulat macam bola je. Tak suka. Mata orang berbeza-beza. Sebab itulah cantik yang hakiki adalah cantik di dalam hati. Betul cantik di dalam hati adalah cantik yang hakiki. Sebab dia berkekalan dan juga dia tak ada rupa fizikal, dia ada rupa dalaman dia. Baik, habis. Jadi kesimpulan dia apa ni? Boleh lah, boleh. Boleh makan medium rare asalkan sembelih. Kalau tak sembelih semua tak boleh. Panggang tak boleh, medium rare tak boleh, asam pedas tak boleh. Bolehkah soalan seterusnya, bolehkah solat jenazah atas jenazah yang sudah dikebumikan? Boleh, tak ada masalah. Solat jenazah atas jenazah yang sudah dikebumikan boleh, memang banyak dalil. Boleh solat di kubur tersebut, itu yang paling baik lah. Dan kalau solat gaib pun boleh juga. Baik, jadi habis. Itulah dia soalan yang sampai. Ada soalan lain? Boleh kita tamatkan? Baik, kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir ni kita bawa tak tahu hujung pangkal, adakah di jenayah di seluruh Islam. Baik, kisah Nabi Khidir ni dia ada yang Israiliyat, ada yang tidak Israiliyat. Yang Israiliyat ni maksudnya kisah-kisah detail yang disebutkan oleh orang Bani Israel. Orang Yahudi, orang Israel ni mereka banyak kisah-kisah yang tokok tambah. So jadi Nabi SAW dalam disiplin Islam ada mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah apa yang diceritakan oleh Bani Israel tanpa salah. Tapi lepas tu kena bezakan. Ada Israiliyat yang haram, iaitulah yang bercanggah dan merosakkan identiti kesucian Nabi. Contoh kisah kononnya Nabi Musa mandi telanjang bogel, kemudian letak baju dekat batu lari bawa baju dia. Yang itu jangan duk cerita. Itu mengarut. Yang itu tak boleh. Maknanya kena tahu, ada yang Israiliyat yang nyata bercanggah dengan kesucian nabi-nabi. Ada yang tak ada kata betul, tak ada kata salah dan tak ada melanggar kesucian. Itu boleh cerita, boleh percaya, boleh tak percaya, boleh senyap je, tak apa. Boleh jadikan cerita tauladan sahaja. Kemudian tapi kalau cerita-cerita dongeng, bukan Israiliyat, cerita dongeng, contohnya macam adalah beberapa penceramah yang suka bawa pendekatan ini, kan. Berkatalah kambing kepada lembu, kemudian lembu berkatalah kepada pokok berkatalah kepada cicak. Cicak pun sebenarnya apa benda tu? Sebenarnya pengajaran je. Yang itu cerita dongeng, orang tahu dah. Tapi tak apa, sebab tu orang tahu dah cerita dongeng. Tapi cerita yang tak tahu dongeng tak dongeng, yang cerita pasal Nabi, ini bahaya. Sebab itulah kita kena tengok dulu. Sebab sebahagian kisah ini memang ada dalam kitab tafsir. Contohnya kitab tafsir Al-Khazin. Banyak benda ni. Antara yang paling banyak Israiliyat tafsir Al-Khazin contohnya, kan. Antaranya dalam kitab sirah. Bukan semua dalam kitab itu adalah benar dan boleh diceritakan. Ulama' meletakkan kat situ sebagai
amanah ilmiah untuk orang yang akan datang untuk menyemaknya, sebagai imam, sebagaimana Imam At-Tabari menceritakan di mukaddimah dia bahawa dia masukkan semua kisah-kisah dia yang ada riwayat yang dipegang, bukan dipegang, yang ada sampai pada dia. Kemudian menjadi tanggungjawab ulama selepasnya lah untuk menyemak balik mana yang betul-betul sahih, mana yang tidak sahih, mana yang perlu ditolak dan sebagainya. So gitu adalah disiplinnya. Boleh soalan seterusnya, kami adalah student UIA berkenaan PTPTN. PTPTN adalah harus mengikut majlis fatwa kebangsaan. 1% itu dianggap ujrah, maka bolehlah ambil PTPTN dan tanggungjawab hukum telah pun dipegang oleh majlis fatwa kebangsaan di dunia dan di akhirat. Selepas selesai lah maknanya. Habis. Ada soalan lain? Sila. Betul. Baik, iaitulah mengambil wuduk. Ada tak bilangan tertentu? Ya betul, sunat hukumnya Nabi buat ambil wuduk, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala ada khilaf, sapu sekali atau 3 kali. Ada sebahagian mazhab kata sekali sudah cukup, ada kata 3 kali. Mazhab Syafi'i kata boleh sapu 3 kali, tak ada masalah. So semua 3 kali itu adalah daripada nas. Maka Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara beribadat kamu. Maka Nabi ambil wuduk, wuduk adalah ibadat, 3 kali basuh, kita ambil 3 kali. Tapi 3 kali itu adalah dikira sunat sahaja, kerana ada nas yang membuktikan bahawa tidak wajib 3 kali. Sekali pun sudah memadai, tidak perlu sampai 3 kali. Tapi nak dapat sempurna 3 kali basuhan. Okey? Ada soalan lain? Yes. Waalaikumsalam. Had masa solat jenazah selepas jenazah dikebumikan. Soalan yang bagus. Saya tak ada jawapan lengkap mazhab sekarang ni, tapi setakat kita mampu, kita kalau kita baru maklum, kita baru maklum, kita daripada luar negara baru maklum sebagainya, dapat jurus kita maklum, kita boleh solat jenazah. Nanti kejap saya cuba scan saya punya database. Okey dah jumpa dah. Okey ada. Ada sebahagian ulama mengatakan 3 hari. Sebab ini 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan 3 bulan. 3 bulan solat ghaib. Jadi macam MH370. Boleh tak buat lagi? Dah berapa bulan dah? 9 bulan dah. Ada satu lagi pendapat kata selama-lamanya boleh. Tapi saya tak ingat nama-nama ulama tu, tapi saya ingat tu 3 pendapat yang popular. So maknanya kalau kita nak kata selama-lamanya pun masih boleh lagi lah, asal kita baru tahu. Kita buat lah. Tapi taklah buat hari ni, besok buat lagi. Tak payahlah macam tu, kan? Kita buat sekali cukup dah. Wallahu alam. Ada lagi soalan lain? Habis dah? Baik, kalau habis, terima kasih kepada semua atas kesabaran saudara dan saya duduk bersila dengan sakit lutut dan pinggang. Semoga ianya diganjari oleh Allah SWT kesabaran itu, dan boleh berterusan untuk hadir ke talaqi ini bulan depan dan yang seterusnya sekiranya ada umur dan ada rezeki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Barakallahu wa bihamdihi.